Anda bekerja setiap hari, sebelum subuh sudah pergi kerja, sampai ke rumah hampir waktu maghrib. Tapi hujung bulan, duit tetap tidak cukup. Pekerja yang makan gaji sebenarnya bukan tak cukup duit, tetapi mereka tak ada sistem untuk kukuhkan kedudukan kewangan. Ada 3 perkara wajib dibuat oleh siapa yang makan gaji. Pertama, bina dana kecemasan minimum RM1000. Ini simpanan paling asas untuk elakkan anda bergantung kepada hutang setiap kali perkara tak dijangka. Bila sudah cukup simpanan RM1000, tingkatkan matlamat simpanan kepada 3 ke 6 bulan pendapatan. Kedua, elakkan penggunaan kad kredit. Jika belum mahir menguruskan belanja, kad kredit bukanlah masalah, tetapi cara kita gunakannya yang menjadikan risiko. Silap langkah, hutang jahat akan makan gaji anda setiap bulan tanpa anda sedar. Dan yang ketiga, jangan tambah hutang yang melemahkan aliran tunai. Personal loan, hutang membeli gaya hidup, hutang yang tidak membina aset, semua ini membuatkan anda semakin miskin walaupun gaji meningkat. Di sini ramai yang mula mencari kaedah simpanan yang lebih berkesan dan mereka kembali kepada tabungan emas. Dengan akaun Gap, anda tidak fokus pada ringgit, anda fokus pada gram. Apabila cukup target gram, anda boleh keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Contohnya, jika gaji anda sekitar RM2,500, anda boleh letakkan target simpanan 5 gram untuk tabungan 1 bulan pendapatan. Bila akaun Gap anda mencapai 5 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 5 gram ini ataupun 1 dinar ber.25 gram ini dan ia akan dihantar terus ke alamat anda. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi sign up form untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.